Hai, saya Sofia. Kami akan memberitahu sedikit tentang diploma kejuruteraan proses petrokimia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Saya Sofia Masanta Rashid dari DPM 2B dan merupakan salah seorang ahli audiovisual. Saya dan ahli kumpulan saya telah mendapatkan satu tugasan untuk mempromosikan kos kejuruteraan proses petrokimia. Apa itu kos DPE? Mari saya tunjukkan sedikit tentang DPE. Program ini menawarkan pengetahuan asas khusus pada industri petrokimia. Pelajar akan mempelajari operasi kilang kawalan proses, keselamatan industri dan teknologi hijau dalam pengeluaran kimia. DPE ini juga mempunyai beberapa kelebihan, iaitu co-curriculum berorientasikan industri, akses kepada fasiliti moden seperti mini plant dan makmal proses, peluang latihan di syarikat ternampak seperti Petronas dan BASF, graduan berpeluang bekerja atau menyambung ke ijazah sarjana moden. Guys, korang dah dengar kan tentang DPE? So, kita akan tanya lebih menarik tentang DPE. So, guys. Okay guys, sekarang kita bersama dua student DPE. So, mari kita tanyakan beberapa soalan tentang kos mereka. Okay guys, kita tak nak korang kenalkan dulu ke? Okay, nama saya Muhammad Fahmi binti Muhammad Khairul Nizam daripada kos Diploma Kejuruteraan Proses Petrokimia Sembiko. Saya Nurul Syahmi bin Mustafa Gamal. Saya dari kos Diploma Proses Petrokimia dan saya sekarang semester 3. So, aku nak tanya korang, kenapa korang memilih kos ni? Okey, untuk yang pertama, peluang pekerjaan yang luas untuk dalam Semenanjung Malaysia ataupun luar negara. Dia menawarkan gaji yang lumayan untuk basic dia cuma satu daripada basic kerajaan yang sekarang dia bagi. Apakah peluang sambungan pelajaran ke tingkat ijazah selepas tamat diploma? Macam kos sekarang ni, dia baru diperkenalkan. Cuma kalau nak sambung, kita boleh pergi ke dalam kejuruteraan proses, kejuruteraan oil and gas dengan kejuruteraan alam sekitar. Dia adalah macam satu sambungan kos ni, cuma dia lari sedikit je. So, soalan terakhir ni akan dituju kepada dua pelajar ni. So, soalan dia, apakah mesej utama yang ingin disampaikan kepada bakal pelajar yang berminat dengan dunia petrokimia? Kepada untuk pelajar lepasan SPM yang meminati sains dan fizik, boleh masuk TSN untuk join kos DPE, proses Diploma Proses Petrokimia. Mesej bagi saya, ada macam zaman sekarang banyak lepasan SPM dia tertarik dalam bidang oil and gas. Jadi korang tak tahu nak masuk dalam bidang apa, korang boleh masuk kos DPE ni. Jap, korang tahu tak? Terdapat ramai graduan lepasan di kos DPE ini di Politeknik Lamin. Antaranya ialah Selain itu, graduan juga berpeluang menjawat jawatan seperti operator proses, teknisi kilang, penyelia produksi dan juruteknik kawalan kualiti. Sekarang awak semua dah tahu kan tentang kos DPE ini? Daftar sekarang dan mulakan perjalanan anda dalam industri petrokimia. Anda boleh melayari laman web PTSN ataupun hubungi nombor telefon di bawah.